pencahayaan yang tidak cukup di jalan raya menyebabkan pemandu tidak dapat melihat dengan jarak yang cukup untuk mengelak daripada berlakunya pelanggaran ini. Dan sudah tentu apabila kita bercakap soal kemalangan, kita bercakap soal sikap pemanduan. Saya tahu bila saya sebut perkara ini, ramai yang mungkin tidak bersetuju. Malahan kita lihat bila tular isu-isu baru-baru ini, ada pihak yang mengatakan sepatutnya agensi menguruskan hidupan liar, pindahkan ke tempat yang betul. Soalan saya, nak pindahkan mereka ke mana lagi? Ke mana lagi hutan yang boleh menampung semua spesies yang kita perlu pindahkan? Ada. Mereka sudah mempunyai habitat yang begitu terhad. Jadi tidak, isu pengurusan bukan hanya kita tangkap pindah, bukan. Tetapi ia melibatkan sikap pemanduan, ia melibatkan infrastruktur yang lebih baik dari segi yang mesra pada kehidupan liar dan lain-lain. Dan juga dalam masa yang sama, Prof, bagaimana untuk kita memahamkan rakyat dan juga masyarakat khususnya? Ya, ada yang menyatakan bahawa kita konflik ini berlaku dan juga mungkin menyebabkan kematian kepada haiwan-haiwan berkenaan. Dalam masa yang sama, sikap pemanduan dan sebagainya juga boleh mengancam nyawa manusia khususnya, contohnya kerosakan harta benda dan sebagainya. Tetapi dalam isu ini, selain daripada untuk kita menempatkan haiwan ini ke habitat yang mungkin lebih sesuai, dalam masa yang sama, apa yang perlu kita hentikan, Prof? Saya sendiri secara peribadi telah melalui jalan raya Timur Barat 2 minggu yang lalu untuk kajian mengenai erupsi. Dan saya berulang alik daripada Kerit ke Jeling lebih kurang 2-3 kali pada lewat petang sehingga ke jam 4 pagi. Dan saya lihat yang pertama adalah perkara yang paling awal yang kita boleh lakukan tanpa sebarang kos, tetapi mungkin ada implikasi kos kemudian hari, adalah penjadualan dan pengoptimuman pergerakan kenderaan. Mobiliti itu perlu dilihat dengan lebih baik, terutamanya di kawasan-kawasan yang sensitif seperti di Jalan Raya Timur Barat ini tersebutkan tadi, dan kawasan-kawasan lain yang mana jika kita sudah tahu ialah titik panas ataupun hotspot bagi kemalangan yang melibatkan hidupan liar dan juga